Ramai yang sangat mudah terberdaya dengan janji pulangan tinggi dalam masa singkat. Skim Cepat Kaya sering gunakan testimoni, tunjuk kereta besar, banglo mewah, handbag mahal. Konon boleh gandakan duit dalam beberapa minggu. Hakikatnya, apabila sesuatu tawaran nampak terlalu bagus untuk jadi kenyataan, besar kemungkinan ia memang satu penipuan. Akibatnya, duit simpanan yang dikumpul bertahun-tahun hilang sekelip mata, malah ada yang sanggup berhutang. Anda akhirnya terperangkap dengan beban hutang dan tekanan kewangan. Berbeza apabila anda menyimpan dalam bentuk emas. Emas adalah aset fizikal yang terbukti nilainya sepanjang zaman. Tiada janji bulan dan bintang, tetapi ia kekal menjadi pelindung nilai terhadap inflasi dan susut nilai mata wang. Apabila perlu, emas boleh dicairkan dengan mudah. Sebab itu apabila anda mendapat tawaran pelaburan yang menjanjikan pulangan luar biasa, langkah terbaik adalah bertenang, buat semakan dan kembali kepada prinsip asas. Elakkan risiko yang tidak perlu. Jangan biarkan nafsu cepat kaya hanguskan simpanan anda. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.